Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Research Unplugged kita, podcast yang membincangkan dunia pendidikan secara santai tetapi bermakna. Okay, kalau saya nak mulakan dengan satu soalan ya Prof. Siapa di sini pernah membuka Microsoft Word tapi hanya ada tajuk artikel saja, kemudian tutup semula sebab tak tahu nak mula dari mana? Saya pasti ramai yang angkat tangan ni Prof. Ya? Hakikatnya cabaran terbesar bukan semata-mata menghasilkan penyelidikan. Cabaran sebenar ialah menukarkan hasil penyelidikan kepada sebuah artikel yang akhirnya diterbitkan. Jadi pada hari ini kita akan bercakap berkenaan perkara yang sangat dekat dengan dunia akademik, iaitu publish itu wajib. Tapi macam mana sebenarnya kita nak mula? Bersama saya ialah seorang tokoh akademik yang tidak asing dalam bidang penyelidikan dan kolaborasi industri. Beliau merupakan Profesor Insinyur Dr. Ahmad Sabirin Zulfakar daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM Shah Alam dan juga penerima anugerah jaringan industri terbaik Anugerah Akademik Universiti ke-15. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Research Unplugged Epitar. Kami amat menghargai kesediaan Prof untuk berkongsi pandangan dan pengalaman yang pastinya akan memberi manfaat kepada seluruh komuniti penyelidik. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan latar belakang Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Izzah, Pita kerana sudi menjemput saya untuk sesi podcast pada hari ini. Nama saya Sabirin Zulfakar. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Saya dah berkhidmat almost 28 tahun dekat UiTM dan kalau nak ikutkan saya buat PhD di RMIT, belajar master di University of Liverpool, belajar degree di Universiti Melaya. So jadi publication ni memang sinonim lah. Dan saya rasa sebagai seorang akademik memang kita perlu menulis bukan setakat KPI tapi adalah salah satu cara kita manifestasikan research yang kita jalankan supaya kita dapat extend the bubble of knowledge. Okey, terima kasih Prof. Okay, saya nak mulakan dengan satu frasa yang sangat sinonim dengan dunia akademik. Publish or perish. Ada yang menganggap ayat ini sebagai sekadar motivasi. Ada juga yang menganggap ini sebagai satu tekanan. Jadi daripada sudut Prof sendiri, bagaimana Prof melihat kali ini? Okey, saya rasa untuk menjawab soalan ini lebih baik saya terangkan definisi publish ni memang seorang akademia kita menulis adalah menunjukkan kesarjanaan kita. Apa yang hasil kajian yang kita lakukan kita akan menulis. Perish kalau kita tengok definisi dia adalah to die off ataupun dia senang orang kata cast away. Maksudnya dia lingkup lah. Sebenarnya saya setuju dengan Puan Izzah cakap dia adalah salah satu yang kita boleh katakan sebagai satu pemangkin semangat dan satu juga dia boleh memberi tekanan. Pressure. Tetapi bagi saya dia bergantung kepada individu tersebut, dia tengok dari angle arah yang mana. Kalau seorang penyelidik dia merasakan bahawa hasil penyelidikan dia itu perlu dikongsi bersama bukan setakat dalam negara tetapi di luar negara, dia akan publish. So KPI itu comes later. Maksudnya dia akan comes naturally kerana bagi saya seorang pendidik yang membedakan kita pensyarah dan juga guru adalah kedua kita adalah mengajar tetapi pensyarah ni dia mempunyai KPI yang berbeza. Tugasan-tugasan seperti supervision, publication dan sebagainya ada 7P dekat situ. Itu yang membezakan. Okey, menarik ya Prof. Kita baru mula ni kita dah rasa panas ni. Jadi sebenarnya kalau penerbitan ni bukan tentang kita mengejar kuantiti. Okey, tetapi untuk memastikan hasil penyelidikan memberi manfaat. Namun realitinya ramai pensyarah ni lebih rasa tertekan sebab ada yang baru berapa diri dah ditanya bila nak menulis ataupun berapa banyak artikel dah ada dalam Scopus, dalam WOS. So apakah tekanan ini akan menjadi satu perkara yang normal untuk penyelidik muda ni Prof? Okey, saya nak kaitkan dengan pengalaman saya. Sebab saya daripada industri, pengalaman di industri dia tidak memaksimalkan untuk kita ataupun tidak memaksa kita untuk menulis.
Okay. Banyak research yang dijalankan, tetapi penulisan itu adalah bukan perkara pokok untuk dia banyak kepada bagaimana konsultasi dan sebagainya. Tetapi bila saya masuk sebagai pensyarah muda, saya dapati bahawa memang publication itu sangat penting. Okey, tapi bagi saya publication itu sebenarnya melalui sebagai seorang researcher ataupun penyelidik ataupun seorang pensyarah ataupun pensyarah. Kejayaan di menghasilkan sebuah artikel itu dapat dipublish, dia adalah manifestasi impian dan usaha yang telah dijalankan. Sebab itu adalah satu reward. Sebab bila kita buat kajian, kajian itu diterbitkan dalam queue yang tinggi, Q2, top tier journal. Yes. Bagi saya itu adalah satu kejayaan di mana kita akan rasa inilah hasil dia. Setelah penat jerih kita menulis, kita menjalankan kajian dan ini adalah reward untuk kita. So bagi saya Puan Neza, dia bukan ada satu hukuman tetapi kejayaan. Dan percayalah, masa saya belajar menulis ni, saya ingat lagi Elsevier dia ada gambar pokok kan. Saya selalu beranggapan bahawa bila saya tulis, satu ketika saya nak paper saya nak ada gambar pokok. So bila kita capai, benda tu lah sebenarnya dia macam satu benda dia rasa susah. Betul. Tapi along the way, kita akan rasa benda ni seronok. Kita belajar. Okay Prof, kalau diberi pilihan 10 artikel sederhana ataupun 2 artikel yang benar-benar memberi impak kepada industri, so yang mana Prof pilih? Di JPI, di bawah pejabat TNCPI sendiri pun mereka kata sekurang-kurangnya satu penerbitan. Betul? Tapi dia tak ada maklumkan penerbitan itu adalah bentuk proceeding ataupun bentuk jurnal. So jadi sebenarnya apa yang kita boleh buat adalah kita buat research dan research kita dipublish. Tak kisahlah dia proceeding ke, dia jurnal. So kalau dia dah sampai, career dia dah sampai Prof Madya ataupun Profesor, bilangan 2 tu sangat penting. Sebab di mana kita publish sebab lagi tinggi jurnal tersebut, kedudukan jurnal tersebut seperti kita kata top tier. Maksudnya kalau kita bagikan top 25%, maksudnya itu yang paling yang dikenali sebagai itu satu, kita mengharapkan jurnal itu akan mendapat citasi yang tinggi. So jadi bila citasi tinggi, maka dia memberi impak kepada penulis, iaitu menaikkan nilai H-index bagi seorang penulis dan juga kepada institusi di mana kita bekerja. So jadi dulu ataupun dia tengok pada nilai kedudukan. Tetapi dewasa ini kalau kita tengok di universiti-universiti terkemuka, di pensyarah muda pun mereka sudah berbicara kepada high impact journal. So jadi bagi saya Puan Neza, dua-dua mempunyai justice yang sebenar yang boleh, tetapi tengok kita nak tengok. So maknanya sekarang ni pensyarah muda ke, pendidik muda ke, mereka dah ada awareness lah. So mereka dah tahulah mana nak memilih quality journal, sama ada top tier ke ataupun dia nak mencari host ataupun scopus ikut pilihan bidang masing-masing lah. Betul. Sebab kalau Puan Neza tengok, kita pelajar yang sambung di peringkat PhD, dia dah ada KPI. Submit thesis sekurang-kurangnya satu. So jadi sebenarnya compare dengan zaman saya masuk sebagai pensyarah muda, agak kami pun masa itu tidak berapa, tetapi zaman sekarang ini saya rasa laluan itu telah jelas. Bila kita dah menulis satu, kita rasa encourage untuk menulis seterusnya. Kan? Sebab bila kita dah nampak rewardnya, kita dah nampak hasilnya kan. So kita dah bolehlah akan menulis untuk yang seterusnya. Semestinya. Okay Prof. So ada lagi persoalan kan bila orang kata data tu banyak untuk kita buat research. Okay. Tapi bila data tu kita simpan untuk kita punya kita punya sebagai reference kita. So macam mana kita nak menerjemahkan data ini untuk menjadi satu penulisan atau research yang terbaik? Okay. Bila kita ada data, semestinya kita dah buat penyelidikan. Bila kita buat penyelidikan, maksudnya adalah kita tahu penyelidikan ini apa output
selepas betul. Jika kita tahu kita nak publish, data yang kita dapat ni kadang-kadang macam saya selalu orang kata buka laptop, tak dapat type apa-apa pun. Satu hari boleh dapat, kalau dapat 2 line tu pun kira dah bagus. Yang perlu yang kita kena tahu adalah semangat. Bagaimana kita nak build up positive vibe dekat dalam diri kita supaya kita boleh menghabiskan penulisan kita. Kalau pada pengalaman saya, pertama sekali bila ada data, kita just explain part result and discussion. Jangan mula intro dulu. Part result and discussion, sebab bila kita menulis, kita dah nampak ada gambar, ada graf, kita buat result discussion explanation. Secara tak langsung daripada scripting ataupun slide paper, dia mungkin akan menghasilkan 10. Selepas kita dah buat result, sebab data kita banyak kan. Secara tidak langsung, ini boleh menyebabkan kita akan meningkat. Wow, tanpa sedar 10 muka surat dah buat. So bila kita dah siap part result and discussion, dan next adalah kita pergi metodologi. Sebab metodologi apa yang kita buat, mesti kita tahu apa yang kita buat. So kita tulis, campur 3 atau 4 page metodologi, kita dah dapat kat situ 13 muka surat. Lepas tu baru kita pergi ke introduction. Yang menjadi masalah yang saya rasa ramai yang ni, dimulai dengan intro. Ya, betul. Intro, kita dah berapa stuck kat situ. Intro tu nak macam mana? Penceritaan Faham. tu macam mana? Dia ni macam kita menulis sebuah buku cerita. Dia punya intipati paper tu adalah result and discussion. Intro tu tersepot. Kalau lah kita cakap kita angle A, itu angle A. So jadi dia sebenarnya, kalau orang yang lama duduk depan PC tapi tak keluar ayat dan sebagainya, sebenarnya dekat mana dia mula dulu. Ingat, bila menulis kita kena ada semangat, positive vibes dekat kita boleh buat. Kita kena boleh dengan chapter 4. Maksud saya, kalau thesis kita akan mula part technical chapter, result and discussion. Ini kalau saya kata SNT punya thesis. Kalau bab penulisan, kita akan mula dengan part di mana result and discussion. Sebab result discussion tu dia laju, sebab dapat graf kita terangkan graf, dapat apa-apa kita akan terangkan kat situ. So dia boleh memangkin semangat kita. Yang kita tak jadi semangatnya adalah hari pertama kosong page, hari kedua 1 page padam, hari ketiga padam balik semula, buat balik, padam balik. Jadi itu yang akan menyebabkan kita. Dan sometimes kita rasa demotivate kan, bila kita tak ada idea, dah stuck kat situ kan. Tapi zaman sekarang ni kita ada AI. In fact PMX pun bercakap tentang AI dalam sektor awam dan sebagainya. Sebenarnya kita dah ada idea, kita dah ada ni, kita minta bantuan faham. Kalau kita doktor dia sebut macam satu perkataan yang macam sempurna lah, kita rasa penulisan kita bila kita bermula dengan data dulu, dengan discussion dengan metodologi dan sebagainya lah. Kalau kita tengok ramai pendidik kita macam mereka nak menunggu sampai semua tu sempurna baru mereka fikir untuk publish. So hakikatnya hantar lagi pun artikel tu. Lepas tu, adakah perfectionist akan menjadi satu yang paling utama bila kita menulis ni? Tengok dekat mana kita nak publish. Kita nak publish Q1, memang kena perfect. Sebab dia top tier journal, dia punya konsep tu mesti perfect. Tetapi that's why saya cakap, kita jangan letak kedudukan kita bila kita nak mula, kita terus mula Q5. Maksudnya aku aim nak hantar pada Q1. Apa salahnya kita mula dengan seeding, selepas tu perlahan-lahan kita menaik untuk Q3, Q4. Saya tak cakap Q3 dan Q4 ni senang untuk dia accept. Kadang-kadang saya pernah lihat Q3, Q4 ni lebih banyak panel reviewer dia tanya daripada Q1. Jadi kita kena tahu dekat mana kita nak. Jadi perfectionist Puan Eza tadi tanya dengan saya adalah bergantung pada situasi dan keadaan. Perlu perfect, kita kena ada semangat yang kita nak
semua teratur cantik dan sebagainya. Tapi ada waktu adalah kita kena terjun. Macam buat PhD jugalah. Kalau kita tunggu kita bersedia, sampai bila kita takkan bersedia? Betul tak? Kita terjun, masa kita terjun, masa tu lah kita buat dada menyelam dan apa ni, insyaAllah dekat situlah kita akan jumpa satu peringkat yang mana sesuai dengan kita. Dan insyaAllah bagi saya, training yang seperti yang kita biasa, dan saya senanglah for example penerbitan ni, publication ni, saya tak pernah jumpa lagi orang hebat yang tak pernah reject. Dan kita ni sebagai penyelidik, kita kena terima kritikan. Kritikan dekat sini adalah jika reviewer kritik, kita pun result. Sebab kita boleh respon balik kan. Dekat situ kita dapat semula dalam cara yang akademia dan berkhidmat. So jadi dekat situ bagi saya adalah pertama kita pun kena tahu juga dekat mana yang kita nak publish. Skop jurnal tu apa. Sebab kadang-kadang jurnal kita ni bagus, tetapi bila kita pilih jurnal yang kita nak publish tu, bukan skop. Itu yang kena reject. Bukan dia reject, editor reject tu sebab tak bagus. Editor reject tu sebab skop yang kita hantar tu tidak align dengan apa penulisan kita. So dekat sini ni kena ada semangat untuk kita menerima kritikan dari editor, bukan kritikan, nasihat, dan daripada situ tengok. Saya percaya kita sendiri ada pelbagai campaign ataupun daripada ceramah berkenaan dengan penggunaan journal finder, journal suggester, kan benda-benda tu ada kan. So jadi sebenarnya kita boleh guna benda-benda macam tu, dan di UiTM juga kita ada menggunakan string nature. Dia mana ada kan yang mana boleh tu untuk wave dia punya APC. So dekat sini kita kena ambil peluang apa yang ada. Okey. Kalaulah kita letak satu situasi Prof, ada seorang pensyarah muda datang berjumpa dengan Prof dan maklumkan tak pernah publish, tak pernah menulis pun. So apa satu tips ataupun strategi yang Dr. boleh kongsikan untuk motivate beliau untuk memulakan penulisan pertama? Dia masuk menjadi pensyarah, semestinya minimum masters. Okay. So bila ada masters, mestilah dia dah buat betul? So mesti dia dah ada thesis, iaitu thesis masters atau thesis PhD. Convertkan thesis kepada publication. Itu cara yang paling mudah. Convert thesis kepada PhD, thesis masters atau PhD itu kepada publication. Sebab you all dah ada data. So bila dah ada data, ambil data tu, guna data tersebut, publish. Because that is your work. Betul tak? Itu mesti kita yang buat kan? So gunakan benda tu. Dan bila kita dah ada dekat situ tu, kita dah nampak selok-belok. Dan yang kedua adalah bila dah siap paper, first kali kita kena tengok mana kita nak hantar. Jangan aim terlalu tinggi. Kalau kita mula macam berhati, tak apa. Kita go with, ataupun kalau kita rasa why not kita try dengan Q. Tapi jangan target Q1. Target yang mana Q yang kita rasa bermadai, dengan mana kita dapat. Ingat sekarang ni dalam Malaysia pun kita ada dah Scopus Malaysia, iaitu dipanggil MySite. So saya rasa dekat di UiTM juga kita ada hampir 10 kan MySite Journal kan. So kita boleh gunakan platform tersebut. Sebab insyaAllah kita doakan MySite tersebut boleh index Scopus dan sebagainya. Dah ada a few macam Haji dan sebagainya tu dah go. Memang frontier punya untuk dalam bidang education. So dekat situ, bagi saya setiap perjalanan itu mesti mula dengan satu baby step. Betul. So, dan baby step tu yang kita nak gerak. Tapi kalau kita tak gerakkan baby step, sebenarnya dia akan menghasilkan sesuatu. Ya, maknanya dia kena mula dari bawah. Mula betul-betul mula kan. Betul macam Prof cakap tadi apa, baby steps. Kalau dia tak mula sampai bila-bila boleh kat situ je. Betul. Sebab selepas ni dia akan menjadi seorang penyelia. Bila penyelia dia akan menyelia naskah pelajar. So jadi dekat situ dia sepatutnya jadi seorang contoh kepada ni. Bagi saya kalau orang master maksudnya ada waktu yang ini waktu yang kita cuba.
Baby step tu insyaAllah akan membantu. Sebab ada orang ni dia lebih memilih jurnal yang berimpak fakta yang tinggi je. Okay. Adakah itu kita boleh katakan sebagai salah satu kesilapan yang dibuat oleh penulis? Okey. Dia tengok pada data. Kalau data itu super bagus dan kita yakin data tu bagus, tak ada masalah. Kita nak cuba dengan Q1. Ada orang dia terlalu nampak. Okey. Bila nampak itu sebenarnya bagus untuk kerjaya dia. Tetapi bagi saya kadang-kadang Q ni saya pernah ada pengalaman hantar 5 minit. Dapat dia respon daripada editor, paper being reject. 5 minutes. Oh, cepat ya. Masa tu paper PhD saya hantar pukul 10 time, 10.05 saya dah dapat respon. Masa tu sebab supervisor nak hantar. Jeli. Okay. So dalam 10.05 maksudnya dia tak sampai pun dekat editor pun saya rasa, dekat sidang edit, sidang editorial pun dia dah reject. Soalannya adalah sebenarnya dia adalah satu yang kita nampak. Selalunya bila kita dapat rejection dia sebenarnya daripada sebab itulah yang kita akan cuba rectify balik semula. Okey, ni bagaimana kita nak okey dia kata tak sesuai ataupun dia kata bidang ni dah ramai orang tulis, dia orang tak nampak novelty dan sebagainya. So dekat sinilah yang membantu kita beri nasihat percuma. Kat mana yang kita boleh baiki? Nasihat tu sebab itu yang saya kata kritikan itu sebenarnya kritikan yang membina. Di mana memberitahu kita apa kekurangan kita, apa yang perlu dibaiki. InsyaAllah dengan kalau kita cuba dan masa bila kita dah dapat tu kita tahu okey ni silap kita, kat mana kita baiki dan itu boleh membantu. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada yang lebih santai ya Prof. Kita nak tengok common mistakes yang biasa terjadi lah. Okay. So Prof mungkin boleh jawab sama ada adalah mitos ataupun reality. Okay. Kalau artikel kena reject, adakah maksudnya kita telah gagal? Reject tu banyak sebab. Salah satu sebabnya out of scope. Itu pun boleh. Jurnal tu bernilai. So itu adalah. Okay. Seterusnya, kalau reviewer suka cari salah, sikit-sikit cari salah, sikit cari salah. So pendapat Prof macam mana? Review memang untuk dia mencari. Sebab dia review pun kan? Review. Kalau dia review, saya pernah hantar tiba-tiba saya tulis, paper tu memang dah bagus bagi saya. Revision yang ketiga. Lepas tu saya tulis, komen dia adalah current status. Lepas tu dia respon balik pada ke saya, dia kata you need to comment something. Because the thing is, diorang expect some comment untuk membantu kepada penulis supaya meningkatkan dia punya hasilan tu lebih bagus. At least ada minor perbetulan lah kan. Tapi kalau first round, second round, itu yang third round saya pernah jumpa satu jurnal Q1 tu, saya adalah reviewer yang masih lagi dia tak ada column as it is. Dia mesti ada minor lagi. Dekat situ. So jadi proses dia lah. Sebab publisher juga dia orang pun nak juga banyak impact. Okay. Bahasa Inggeris ia sebab utama artikel tu ditolak. Dia, kalau katalah dia buat tulisan tu dalam bahasa Inggeris, cuma mungkin penyampaian itu bahasanya agak kurang. Adakah itu sebab utama rejection tu terjadi? Saya rasa mitos juga tak benar. Sebab takkanlah kita menulis bahasa teruk sangat kan. Dan ada AI yang sekarang AI pula banyak tools yang boleh bantu dan sebagainya. Saya rasa itu sebab utama. ChatGPT boleh tulis overall kepada penulisan tersebut. Maksudnya tidak menggunakan idea cara base lah, dia menggunakan ChatGPT saja. Okey, ChatGPT ni dia sebenarnya bagus untuk penyusunan ayat atau pembagian ayat, tetapi dia tak menjalankan penyelidikan tersebut. Kita as per user, kita kena feed in data kepada dia. So jadi kalau nak berkata pada ChatGPT, boleh kita buat tajuk ChatGPT adakah reference itu adalah credential? Betul ke reference itu adalah reference yang terkini dan reference tu, sebab sometimes kita tengok data-data tu tak betul. In fact kalau ChatGPT kat bawah pun dia akan kata ChatGPT. Ya, betul. So disclaimer je kat bawah tu betul. So make mistake.
So bagi saya human IQ yang paling penting sekali, sebab data yang kita present kepada orang adalah data tu legit, data tu mestilah yang kita confirm benda tu kita dapat, bukan diri. Okay, Prof, sepanjang 28 tahun tadi Prof ada maklumkan 28 tahun. Apakah satu kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh penulis muda ni? Okey, kesilapan yang paling kerap ada lagi. Oh, okey. Bila sekali kena rejection, terus sedihlah terus kan, tak nak tulis. So bagi saya rejection tu setiap kali saya menerima rejection biasa. Saya tak pernah dapat terus setiap kali saya menerima rejection, kita rasa okey tak apa. Kadang-kadang the moment kita klik butang submit, kita dah kata ini mesti akan ada correction. Janganlah kita terlalu angan-angan kita akan kata ini confirm akan accept. Bila kita ada rejection tu sebenarnya adalah ruang untuk kita memperbaiki. Sometimes ada yang berfikir macam this is the best writing ever. Contoh, tiba-tiba bila dia hantar adalah kena reject here and there lah. So dah jadi macam satu kita kata dah start lah tak nak tulis dan sebagainya kan. Selalunya kalau macam tu Prof bagi motivasi tu macam mana? Prof akan panggil untuk discuss balik ke ataupun Prof akan bagi some certain ideas ke macam mana? Kalau student saya basically bila reject, kita akan tengok apa sebab dia reject dan apa penambahbaikan yang kita boleh lakukan. Memang dia lah satu proses yang membutuhkan. Kadang-kadang 3 kali hantar, 3 kali reject. Masuk yang keempat tu reject juga. Masuk yang kelima ada orang kata benda tu adalah common. That's why kadang-kadang dia bukan sebab penulisan ni dia adalah subjektif, bergantung kepada panel ataupun reviewer. Some reviewer dia kata this is fair enough. Dan dia kata kita ada some reviewer dia kata kita baiki. So kita ada satu student saya maksudnya revision 1, revision 2, ni sekarang revision 3, kita tunggu pula respon kepada mereka. So jadi bagi saya itu adalah perkara biasa. Dan bila kita dapat, bila revision 3 dia dah kata dia accept, so at least kita tahu bahawa paper kita telah dinilai oleh beberapa reviewer yang maknanya comments tu adalah depends kepada reviewer macam tu? Okay. Reviewer tengok angle mana. That's why bila kita menulis ni kita kena faham angle yang kita tulis tu tidak terlalu besar. So kita tu adalah apa yang kita tuliskan, mana-mana yang kat mana kita nak terangkan. Dan dia kena terangkan secara eksplisit, maksudnya Prof, sebelum kita mengakhiri episod kita kan Prof, seronok kita bertanya-tanya, kita dapat maklumat baru kan. So saya nak tanya Prof dengan satu soalan akhir. Bayangkan Prof sedang bercakap dengan diri Prof sendiri, ini 28 tahun yang lepas lah, dan ketika tu Prof berada dalam situasi di mana Prof adalah pensyarah baru. So apa nasihat Prof yang akan Prof berikan to be as what you are now? Nasihat saya pada semua pensyarah baru, bagi saya mulakan dengan benda yang kecil dulu, iaitu kalau boleh tak pernah hantar proceeding, tak pernah hantar jurnal, tak kisahlah dia index daripada Scopus ke, WOS ke, ERA ke, ataupun dia masuk MySite ke. Bagi saya hantar mana yang kita rasa kita sesuai, tetapi kalau kita rasa data kita tu bagus, tak salah kalau kita nak cuba Q yang lebih baik. Sebab bagi saya mungkin rezeki kita dapat publish once in a lifetime untuk kita nak dapat first time kita dapat. Dan bagi saya adalah journey untuk penulisan ini bukan journey berjalan seorang. Kita kena ada rakan kolaborasi. Sometimes pada pensyarah muda dia perlu ada mentor. Cari mentor di fakulti mungkin yang di mana kita nak belajar ilmu. Dekat situ. Dan bagi saya kalau kita berada dalam satu kondisi atau ambien yang sangat positif, membantu insya-Allah tak akan ada masalah. Dan kalau rejection tu jangan terlalu ambil apa orang kata, ambil benda tu adalah salah satu kegagalan. Jangan. Bila kita dapat rejection, the moment kita been rejected, kita tengok
kat mana yang penambahbaikan yang perlu kita buat. Sebab sometimes ada orang dia macam bila kita dah recheck tu dia rasa macam apa term sekarang ya, hard feeling lebih lah, macam kata macam broken. Sebab dia dah penat menulis tapi tidak dihargai. Ada certain orang akan merasa macam tu. Faham. Itu one of the, kita boleh kata demotivate saya juga kan. Betul. So maknanya bila kita as a reviewer, bila kita buat komen, it should be stated clearly. So that orang tu boleh tahu, penulis tu boleh tahu kat mana yang dia boleh perbaiki. Betul. So sebab should be macam tu lah kan. Sepatutnya begitu sebab bagi saya perjalanan tu dia ni adalah satu perjalanan yang berliku-liku sama seperti Pak Feli, tetapi kemanisan bila kita dapat publication tu akan melenyapkan pengalaman-pengalaman pahit. Satu tips, very simple tips untuk penulis kita sebelum kita mengakhiri sesi ni. Jangan give up mudah, teruskan perjuangan dan cari publication yang subscription by library. Itu paling penting ya, kita kena highlight tu. Pening-pening buat PC dan sebagainya. Okey, terima kasih Prof. Saya percaya ramai yang mendengar hari ini akan pulang dengan satu kesedaran penting berkenaan dengan menulis artikel, bukan sahaja tentang kesempurnaan. Ia tentang berani bermula. Kepada semua pensyarah dan juga pelajar PhD UiTM, jangan tunggu sehingga semuanya sempurna baru kita nak bertindak. Mulakan dengan satu halaman, kemudian satu section, akhirnya sebuah artikel. Dan siapa tahu mungkin artikel pertama itu akan menjadi permulaan kepada perjalanan pendidikan yang luar biasa. Semoga perkongsian ini memberi panduan kepada semua penyelidik, sama ada yang baru memulakan perjalanan akademik maupun yang telah lama berkecimpung dalam bidang penyelidikan. Terima kasih kepada semua yang menonton Research Unplugged IPITAR, dan jika anda episod ini bermanfaat, kongsikan kepada rakan-rakan penyelidik dan jangan lupa ikuti episod kami yang akan datang. Saya Izan Abdul Wahid bersama panel jemputan kita pada hari ini, Profesor Insinyur Dr. Ahmad Syabir Zulfakar, mengucapkan terima kasih dan terima kasih banyak-banyak Prof sudi meluangkan masa bersama kami. Dan dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih Puan Izzah.